Assalamualaikum semua. Hari ni aku dekat Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri. Aku nak raikan anak aku dan cikgu-cikgu sekolah tu lah untuk buat bubur lambuk. Aku kalau lalu kat sekolah ni aku tak boleh lupa ni. Ni tiang ni lah ni. Budak-budak sekolah Tanjung Puteri mesti dia ingat tiang ni. Kita orang main cok tiang kat sini. Main cok tiang, lepas tu dekat sini ada sejarah. Ada sejarah dia dekat sini. Kawan aku daripada sekolah rendah ni sampai menengah sampai sekarang aku kawan dengan dia, nama dia Faiz Manap. Aku cok slam dia betul-betul depan koperasi ni. Aku ingat aku cok slam, aku cekik gerbuk kat sini, dia menangis. Aku memang tak boleh lupa. Dari sini dah tempat dia. Korang tengok dekat wrestling ni, happy je ada kawan. Ni kakak si Wahab. Ni anak saudara si Wahab, kawan baik aku. Ni grup-grup Mak Kiah dekat dapur tengah membawang. Tak adalah, dia tengah siapkan barang-barang untuk bubur lambuk. Sementara tu aku kat luar keseorangan, babe. Sebab geng-geng lelaki tak ada. Tapi nasib baiklah ada tukang kebun kat situ yang bantu aku. Abang nama siapa bang? Nama siapa? Syah. Abang nama siapa? Has. Ni lah master chef kita. Aku tahu godak-godak je. Kan. Tak lama kemudian ramailah yang bantu aku dekat luar ni. Anak-anak murid juga diberikan pengalaman untuk menggodak bubur lambuk. Tu nampak tu muka macam aku kan. Anak aku lah tu. Proctor Junior hari ni pipi dia kena gentel dengan cikgu-cikgu lawa. Sambil aku kacau-kacau bubur lambuk ni, sambil tu aku layan lah cikgu-cikgu ni semua borak-borak, ketawa-ketawa kan. Tengok ni, enjoy diorang semua ketawa-ketawa terbahak-bahak. Sekarang turn aku pula jadi mandor. Tak adalah, aku nak juga air tangan aku dalam bubur lambuk ni kan. So aku letaklah sayur-sayur ni. Nampak ni air tangan aku. Sekolah ni geng, sekolah aku dulu sebenarnya. Sekarang anak aku pula sekolah kat sini. Tahun 90-an dulu aku sekolah kat sini. So hari ni turun padang untuk tolong buat bubur lambuk lah dekat sini. Ni semua cikgu-cikgu, mak bapak semua student tolong kat sini. Bubur lambuk ni kita masak dekat sekolah anak kita. Sekolah Tanjung Puteri ya. Sekolah saya dulu masa kecil juga. Jadinya sekali ni saya kembali untuk kita tolong apa yang patutlah cikgu kat sini Jadi kita tolong buat bubur lambuk kat sekolah ni. Secara jujurnya aku memang enjoy dan happy dengan aktiviti yang cikgu sekolah Tanjung Puteri ni adakan. So lepas siap bubur tu kita packing lah, packing masuk dalam bekas ni dan akan diagihkan kepada anak-anak murid, cikgu dan mak bapak diorang yang datang lah. Tangan, boleh. Tangan ni. Wah, bubur lambuk. Wah, daging. Wah. Sekian sajalah video untuk kali ini. Harap korang terhibur dan enjoy. Jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Bye-bye.